tak payah ini sangat gitu ya. Berkiblat. Gitu. Di situ kiblat. Tapi tangan ini kalau jaga akak, tak jaga dia gitu ya. Allahu Akbar. Waladhdallin. Kita nak rokok dua kepala ya, dua kepala sikit. Subhanallah wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, dekat kepala balik. Sujud berhabis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guna kepala balik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nak gerak, sunat kan? Nak pakai sini kau sunat. Kalau tak buat pun, tak ada apa boleh tidak salah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunatnya paling lah kita boleh. Kalau tak paling pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu kalau mula-mula tak kena, mula-mula cacat. Yang kedua bawah, duduk bawah. Yang ketiga duduk tak kursi. Yang keempat mengiring. Yang kelima ayah gua. Letak ni batang kena tinggi. Kena mengadap gini. Kena mengadap. Mengadap kita. Tidak. Nampak kehaluan kan. Kita ni tinggi kiblat kan. Jadi Allahu Akbar. Lepas tu kita waladhdallin rokok sikit. Sami Allahu hamidah dekat balik. Lepas tu sujud berhabis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud berhabis. Tapi tidak. Seterusnya tadi mengiring, lepas tu gini. Tengok kita lah. Seterusnya pakai jakan. Boleh geruk lah. Wuduk orang ambil tu. Kena pakai mata. Pakai mata, maya pakai mata ni. Kiam. Lah. Waladhdallin. Rokok tutup sikit. Rokok mata kita terus. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Jelek mana? Sujud Allah. Kecil mata. Allah. Jelek mana? Allah. Dia main mata je. Itu berapa? Yang belah kali semua tak kira. Nak mati dah ni. Nak mati dah. Orang kudu kita abah maya bah. Orang kudu kita tak kira dah. Bah maya bah. Mata pun kerakung lah dia kira. Maka ketika ni kita semaya guna hati. Dan kemana guna hati? Guna fikiran, guna bayangnya. Kita imagine. Bila ni aku nak cacat, kita baca kan. Tapi kita imagine kita rokok. Allah. Kita bayar kita rokok. Sami Allah gimana ni? Guna fikiran kita dia bayar. Mulut baca lah. Kalau boleh baca. Mulut baca. Kalau tak boleh baca juga, buat dalam hati pun setakat kita boleh. Sujud Allah. Maknanya boleh tak tinggal sakit perut. Boleh tak tinggal maya sakit kulit. Tak.